أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama pada malam yang mulia ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dengan pertemuan perhimpunan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, marilah sama-sama kita niat i'tikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, marilah sama-sama kita niat menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada malam ni meneruskan sesi tadabbur kita. Masih lagi kita berada pada surah As-Sajdah. Sambungan pada ayat yang berikutnya pada ayat 7, 8 dan 9. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. Maksudnya الذي أحسن كل شيء خلقه, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yakni air mani. ثم سواه ونفخ فيه من روحه, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi kamu. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Maka antara perkara yang kita boleh tadabburkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan segalanya dengan sempurna lagi teratur sesuai dengan keperluan setiap makhluknya. Kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Alladzi ahsana kulla syai', yang memperindahkan segala sesuatu yang dia ciptakan. Mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala sangat teliti, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cemerlang dalam menciptakan makhluknya. Jadi berarti apa dia? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, dan bagaimana pada ayat yang sebelumnya Allah menciptakan langit dan bumi ini pada tempoh masa 6 ayyam, pada tempoh 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan antara perkara yang sangat-sangat Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita tekankan adalah dari sudut pelaksanaan itu, biarlah pelaksanaan yang sangat terbaik.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati, menciptakan hidup untuk apa? Menjadi satu ujian kepada manusia nak melihat dalam ramai-ramai ni siapa yang paling terbaik amalannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, mendidik kita supaya melihat dari sudut kualiti ibadah, bukan nak melihat dari sudut kuantiti ibadah. Melihat pada kualiti yang macam mana? Kalau dari sudut bab solat kita tu, solat dengan sesempurna yang mungkin. Kalau kita dalam nak menginfakkan harta, maka infak kita macam mana? Infak yang terbaik. Maka sebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita menerusi ayat ini, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tu, setiap benda tu dia ada fungsinya tersendiri. Setiap makhluk yang diciptakan tu ada tugasnya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia untuk apa? Tujuannya adalah sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tak menjadikan makhluk lain sebagai khalifah? Kerana Allah Taala menciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Walaupun dari sudut, kalau kita tengok fasa penciptaan makhluk itu, Allah Ta'ala ciptakan makhluk bernama manusia ni paling last, paling hujung. Sebelumnya tu diciptakan segala haiwan, segala tumbuh-tumbuhan, segala bulan, bintang, matahari, semua telah diciptakan terlebih dahulu. Tapi manusia ni paling terakhir. Maka kenapa? Kerana Allah Ta'ala mempersiapkan dulu apa benda yang nak digunakan untuk last sekali. Allah Ta'ala beritahu kepada sekalian para malaikat, aku nak jadikan seorang khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama dia, manusia. Maka di sinilah menunjukkan betapa tinggi, betapa bernilainya manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman, antara perkara yang menunjukkan bukti sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan diciptakan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Selepas Allah Ta'ala menyatakan 'allamal Qur'an, Allah Ta'ala mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, Allah Ta'ala menciptakan manusia. Jadi di sini Allah Ta'ala meletakkan manusia itu, dia makhluk panilah diciptakan. Tapi apa dia? Allah Ta'ala meletakkan keutamaan, Allah meletakkan orang makhluk yang paling utama, paling bernilai di sisi Allah SWT ini adalah siapa dia? Itulah nama dia, manusia. Akan tetapi manusia ini mampu boleh jadi setinggi-tinggi darjat, bahkan boleh jadi juga pada satu ketika boleh juga serendah-rendah martabat. Maka kalau kita tengok dari sini, jika kita melihat dari sudut keindahan alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, maka pada ketika itu kita merasakan begitu terujanya, begitu mengasyikkan bila kita melihat betapa telitinya Allah Subhanahu wa taala, betapa cemerlangnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala makhluknya. Hal ini juga dinyatakan di dalam surah An-Naml ayat yang ke-88, kata Allah Subhanahu wa taala, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Yang mana bermaksud, dan engkau melihat gunung ganang, engkau menyangkanya tetap pegun, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Demikianlah perbuatan Allah yang telah berbuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Jadi dalam hal ini juga antara benar kita boleh tadabbur dalam diri kita apa dia? Dalam aspek kita melakukan satu kerja, biarlah kita melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Biarlah kita melaksanakan satu perkara itu sesempurna yang mungkin. Mungkin kita tak boleh nak melakukan secara sempurna, tapi cuba untuk menyempurnakan pekerjaan tersebut. Kenapa? Di sinilah kita lihat Allah Subhanahu wa taala sendiri menyediakan, Allah Subhanahu wa taala sendiri menciptakan makhluk itu dengan sebaik-baiknya.
Rabbana ma khalaqta hadza batila, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan sesuatu itu secara sia-sia, batil. Setiap satu kejadian, setiap satu makhluk diciptakan oleh Allah SWT tidak ada sia-sia. Kalau dulu 5 tahun yang sudah, orang tanya, apa hikmah Allah Ta'ala ciptakan COVID-19 kepada kita, sedangkan COVID-19 main kepada kita ni huru-hara habis satu dunia. Fikir nak cari apa vaksin yang sesuai, fikir bagaimana cara nak menghindarinya. Tapi sebenarnya setiap sesuatu yang Allah Ta'ala cipta tu tidak ada sia-sianya. Bila tidak ada sia-sia berarti apa? Semuanya ada hikmah yang tersembunyi, yang mana hikmah tu barangkali boleh kita gali, boleh kita cari, barangkali kita tak boleh nak menilai apa hikmah di sebalik perkara tersebut. Begitulah maha hebat, maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa bada'a khalqal insani min tin, dan dimulakan kejadian manusia itu berasalnya daripada tanah. Maka hakikatnya adalah apa dia? Manusia yang pertama yang dimasukkan dalam ayat ini iaitulah Nabi Adam alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam ini daripada tanah. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman, idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila mana Allah Ta'ala nyatakan kepada sekalian di hadapan semua para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi Allah, muka bumi ini. Maka siapakah khalifah tersebut? Itulah manusia. Maka ketika mana proses penciptaan manusia itu, ini yang dikatakan, setelah mana manusia itu diciptakan daripada tanah, pada saat ini manusia itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada apa lagi. Dan sebab itulah ini menjadi timbul hasad dengki, timbul rasa dengki yang ada pada iblis itu sendiri bila mana Allah Ta'ala arahkan kepada seluruh para malaikat ini untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Maka iblis waktu itu dengan rasa sombongnya menyatakan, bila mana Allah Ta'ala tanyakan kepada iblis pada ketika itu, apa yang menghalang kamu untuk memberi penghormatan kepada manusia ini, kepada Adam ini? Maka jawapan yang diberikan oleh iblis itu apa dia? Ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau jadikan aku daripada api sedangkan dia kau jadikan daripada tanah. Maka bermula daripada ini, inilah episod yang bermula, episod awal dosa yang dilakukan di langit itu apa dia? Sifat hasad, sifat dengki yang ada pada iblis itu sendiri, sifat sombong yang ada pada iblis itu sendiri. Maka akhirnya dengan sifat sombong ini Allah SWT mengeluarkan iblis daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, dia tak puas hati, maka dia minta kepada Allah SWT agar ditangguhkan saat kematian itu sehinggalah hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari selepas mana manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Dia akan pastikan aku tidak akan berseorangan di dalam neraka. Aku akan pastikan ada bersama-sama dengan aku untuk memenuhi seluruh isi yang ada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika inilah iblis itu datang mendatangi ketika mana Allah Ta'ala menciptakan Adam, dan dibiarkan pada ketika itu iblis main tengok apa kurang yang ada pada makhluk yang bernama manusia ini. Dari segi luaran dilihat daripada teguh, tegap, cantik, kemas. Sebagaimana kalau kita tengok labu sayung, kita beli labu sayung, tengok nampak kemas elok, ketuk pun bunyi. Bila bunyi itu berarti apa? Nampak luaran tu kejap, nampak teguh, nampak kemas, tapi dalamannya kosong. Maka pada waktu itu iblis melihat menjadi kekurangan, bukan menjadi kekurangan, maksudnya antara aspek yang boleh dia tembus adalah apa dia? Ruang kosong yang ada pada manusia itu sendiri. Maka sebab itulah manusia ini dia ada dua unsur pada diri dia. Disebut sebagai unsur luaran dan unsur dalaman. Unsur jasmani dan juga unsur rohani. Maka kedua-duanya kita kena jaga. Dari segi jasmaninya, kita kena jaga dari sudut pemakanan jasmaninya.
Dari sudut rohani juga kita kena jaga dari sudut pemakanan rohaninya. Jasmani, bagaimana kita nak menjaga pemakanan rohani itu, bagaimana pemakanan jasmani itu sendiri supaya tidak sakit dengan kita menjaga makan kita. Pastikan tak manis sangat, tak masin sangat, jangan makan lebih, jangan pastikan makan tak berlemak supaya tak ada penyakit-penyakit. Itu cara zahir, itu penyakit zahir. Yang kita duduk sakit hari ini, sakit, demam dan sebagainya. Makan ubat, kawal, pantang dan sebagainya. Tapi kalaulah penyakit rohani itu, bagaimana dengan kaedah dia? Bagaimana pemakanan rohani itu? Itulah dengan majlis ilmu, itulah dengan zikrullah, itulah dengan pembacaan Al-Quran. Kenapa? Sebab apa yang mesti kena jaga di sudut pemakanan rohani ini? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-9 itu, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Sebenarnya bila mana Allah Ta'ala menyempurnakan, bila mana Allah Ta'ala dah siapkan makhluk yang bernama Adam AS ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala meniupkan roh daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila tiup roh ke dalam jasad manusia ini, mula bergerak. Roh masuk ke dalam jasad Nabi Adam AS mula daripada kepala. Mula daripada kepala sampai mata terbuka, sampai di bersin, sampai di hidung bersin Nabi Adam AS. Maka di situlah dia ajar dengan kalimah apa? Bila bersin, Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Jawapannya kembali apa dah? Yarhamkumullah. Maka masuk memenuhi seluruh ruang tubuh Nabi Adam. Ketika mana Nabi Adam AS bangkit di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan seluruh makhluk, seluruh malaikat yang ada pada ketika itu untuk sujud, tunduk, memberi penghormatan kepada Nabi Adam AS. Bukan sujud bererti sini sujud macam mana kita sujud tu. Sujud di sini seperti mana kita memberi tanda penghormatan kita pada seseorang. Kita tengok ada orang lebih pada kita, orang dia pada bersifat VIP dan sebagainya, orang yang terutama. Maka kita tunduk di sini bukan bererti tunduk tu kita tunduk sujud dekat dia. Tidak, tapi tunduk dengan memberi penghormatan. Kita menghormati dia. Sebagai apa? Sebagai orang yang ada kedudukan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh para malaikat ini untuk sujud kepada Nabi Adam untuk memberi penghormatan. Kenapa? Kenapa nak diberikan penghormatan? Kerana Nabi Adam ini berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berkata, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabi Adam tu sekalian seberapa banyak ilmu. Bila mana ditanya kepada Adam, wahai Adam, apakah ini? Ini pokok. Wahai Adam, apakah ini? Disebut satu demi satu. Maka perkara tersebut memberi keterujaan, menakjubkan kepada para malaikat dan seluruh makhluk yang melihat Adam pada ketika itu. Oh, bila mana para malaikat melihat, maka kami kurang. Tak ada seperti mana ada yang ada pada Nabi Adam AS. Begitu juga kenapa pada waktu ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam AS, kerana aku sendiri sebagaimana Allah Taala sebut, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, dan aku yang menyempurnakan kerjanya serta meniupkan roh ciptaannya kepadanya. Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang memasukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam AS. Ini bererti roh itu datang daripada satu kuasa yang sangat hebat. Roh itu sangat suci. Maka sebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita untuk jaga, untuk sentiasa menyucikan hati. Disebut sebagai tazkiyatun nafs, menyucikan diri, penyucian jiwa, menjaga pemakanan rohani itu sendiri. Dan akhirnya, maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh keturunan-keturunannya itu daripada apa? Daripada setitis air mani yang tidak ada nilainya di sisi manusia. Sebagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian dia menjadikan keturunan manusia itu daripada sejenis pati, iaitu daripada air benih yang sedikit dipandang orang. Ini berarti apa dia? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan generasi manusia itu diambil daripada apa? Kenapa disebut sebagai sulalatin? Diambil daripada pati.
Pati ini maksud daripada mula daripada Nabi Adam AS diciptakan daripada diambil saripati itu, itulah yang akhirnya apa dia, berpindah dari satu generasi ke satu generasi, satu generasi ke satu generasi, sampailah kepada kita hari ini. Dan air mani itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebut mimma immahin, itu daripada air benih yang hina. Bak kata pepatah apa dia? Bak kata pepatah, ayam tak patuk, itik tak sudu. Betapa hinanya air itu, betapa lemahnya air itu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita apa dia? Supaya jangan ada sifat sombong. Kena ingat dari mana asal usulnya kita. Daripada air yang tidak ada apa-apa. Daripada air itulah maka berlaku proses persenyawaan dan akhirnya berlaku fasa-fasa yang berikutnya dan akhirnya membentuk manusia duduk di dalam rahim ibu selama tempoh tertentu dan akhirnya keluarnya manusia itu di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebabkan itulah bila mana surah ini dinamakan As-Sajdah untuk kita apa? Untuk kita sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin wajah kita yang mulia, wajah kita yang indah ini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk sujud, rendahkan diri kamu, jangan kamu ada sifat sombong di dalam diri kamu. Apakah maksud sifat sombong ini? Sombong ini dia menolak pandangan orang dan dia merasakan diri dia yang betul. Ini salah satu sifat sombong yang ada. Maka sifat sombong ini tak boleh ada dalam diri kita. Hanya saja yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan Al-Mutakabbir. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maha sombong. Hanya sifat tersebut bukan sifat mazmumah, bukan sifat yang tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sifat sombong pada kita ni itu sifat mazmumah, sifat yang tercela. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat yang mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya. Allah Ta'ala memiliki dan Allah Ta'ala berhak sombong sebab segala benda ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langit, bumi, seluruh alam cakrawala ini hanyalah hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka daripada situlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan supaya jangan ada sifat sombong. Kerana sifat sombong inilah dosa pertama yang dilakukan oleh Iblis laknatullahi alaih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat yang berikutnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita apa dia? Mengurniakan kepada kita pendengaran. Kemudian penglihatan dan juga hati, emosi. Maka di sini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkataan as-sam'a, sifat pendengaran itu yang pertama. Karena sifat ini deria yang pertama yang berfungsi ketika mana Allah Taala memasukkan roh manusia itu sendiri adalah pendengaran. Sebab itu bila mana bayi dah ketika mana ada dimasukkan roh oleh Allah SWT ke dalam diri dia, ke dalam tubuh dia, antara organ yang berfungsi pada kita itu adalah pendengaran. Dan kerana itulah disunatkan kepada kita, dituntut kepada kita ketika mana proses kelahiran, antara perkara pertama dilakukan adalah diazankan di telinga anak tersebut dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi tahu, menyedarkan kembali apa dia? Sekarang ni kamu berpindah daripada alam rahim, sekarang kamu masuk ke alam dunia. Bila mana alam dunia ini, ingat apa yang telah kamu janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita semua menjawab bala syahidna. Bahkan benar ya Allah dan kami bersaksi perkara tersebut. Dan ingat, kamu datang ke dunia ini, pastikan letak keutamaan kita itu apa dia? Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Dan pada ketika itu masuk pula proses yang berikutnya apa dia? Wal absara. Daripada pendengaran barulah masuk kepada penglihatan. Dilihat. Allah SWT sebut, tengok, mula dengar.
Dengar apa dia? Dengar kalimah Allahu Akbar. Dengar daripada perkara yang baik, daripada apa dia? Hanya daripada satu sumber saja. Itu daripada wahyu ilahi Al-Quran itu sendiri. Ini proses bagaimana untuk nak menyucikan jiwa. Didengar. Kena dengar. Sebab itulah idza quri'al Qur'ana fastami'una wa ansitulah. Bila mana dibacakan Al-Quran kepada kamu, kena dengar. Kena teliti. Ambil faedah, ambil faham. Itu yang dikatakan proses tadabbur itu sendiri. Bila dibaca Quran, kena dengar, memahami setiap ayat-ayat yang dibacakan. Kenapa? Setiap ayat-ayat tersebut itu dirujuk kepada kita. Ini adalah apa dia? Ini panduan hidup yang aku mesti gunakan dalam kehidupan aku di atas dunia. Sebab ni kitab yang dibekalkan kepada kita. Dan kalau tadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Allah Ta'ala mengajarkan manusia itu Al-Quran. Kenapa dia ajar Al-Quran? Kerana ini adalah buku panduan. Inilah yang akan kamu gunakan ketika mana kamu dalam proses nak mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh guna dengan cara lain. Tak boleh dengan menggunakan akal pemikiran. Tak boleh guna dengan logik kamu sendiri. Mesti berdasarkan kepada apa? Ini wahyu ilahi. Dan kerana itu Nabi SAW menegaskan, Nabi beritahu kepada kita, kalau kamu berpegang teguh dengan dua benda ni, nescaya kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Apa dia? Itulah Al-Quran dan juga sunnahku. Kenapa? Dua perkara ini kita pegang sebab kedua-dua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila wahyu daripada Allah SWT, Allah yang menciptakan manusia dan Allah jualah yang mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Contoh, kita engineer kereta. Kita buat kereta. Kita lah yang buat lukisannya, kita lah yang tahu dia punya kompartmen-kompartmen dan sebagainya. Nak dikeluarkan kereta tersebut, maka kita akan keluarkan satu buku panduan. Kenapa? Kita yang mencipta perkara tersebut, kita yang buat perkara tersebut, dan kita boleh lihat pada masa yang akan datang nanti akan berlaku kerosakan ini, apa yang perlu dilakukan. Maka ini buku panduan. Saatnya berlaku macam ni, apa yang tindakannya. Bila jadi macam ni, apa yang nak kena buat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak turunkan manusia ni turun macam itu saja, sedangkan tidak ada panduan disertakan sekali. Allah Ta'ala turunkan manusia di atas muka bumi ini, maka di situ juga Allah Ta'ala bersama-sama sertakan dengan apa? Para rasul dan juga para anbiya yang ditugaskan untuk apa? Untuk nak memimpin manusia, nak mengajar manusia tentang syariat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh manusia nak duduk atas muka bumi ini nak ikut logik akal, nak ikut hawa nafsu sendiri, mengikut percaturannya sendiri. Tak mungkin dan mustahil dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab kamu berpijak di atas muka bumi ku, maka kamu mesti bergantung kepada sumber yang telah aku keluarkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yang terakhir itu al-afidah, iaitu hati. Hati di sini bukan sekadar hati, tapi hati di sini hati yang berperasaan, hati yang mempunyai emosi. Hati manusia inilah yang dapat mengungkapkan rasa sedih, rasa gembira, rasa takut. Maka di sinilah apa dia? Inilah daripada pendengaran, kemudian lihat pada penglihatan, kemudian pada penglihatan masuk kepada hati. Inilah bagaimana Allah SWT memberikan satu proses untuk manusia itu memproses maklumat daripada dia dengar, kemudian daripada melihat, daripada sinilah untuk dia terjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Akan tetapi di hujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut qalilan ma tashkurun, amatlah sedikit daripada kamu itu tidak bersyukur. Berapa banyak manusia, berapa banyak benda dan kelebihan yang boleh kita lakukan dengan pendengaran, dengan penglihatan dan juga hati kita itu, tapi ramai manusia tidak bersyukur dengannya. Maka kalau seandainya manusia dapat gunakan tiga kelebihan ini dengan sebaik mungkin, maka di sinilah kita akan dapat melihat apa dia? Maka di sinilah kita akan menghargai setiap apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita selalu berprasangka dengan prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah cerita, semua dah datang dalam Al-Quran tu dah clear dah.
Kalau kita faham setiap apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita faham keberadaan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, di sini bukan tempat kamu. Maka kalau hari ini manusia mengeluh, manusia bersungut, letihlah aku di dunia ni, kenapalah Allah Taala datangkan ujian begitu begini dan sebagainya, sedangkan dunia ini hanyalah sebagai mata, sebagailah tempat hiburan semata-mata, tempat yang mampu melekakan kamu. Ini bukan tempat kamu yang sebenarnya. Tempat kamu yang sebenarnya adalah dunia selepas daripadanya. Kita berpindah daripada satu alam ke satu alam, maka sekarang ni kita di alam dunia, maka di alam dunia kita nak berpindah kepada alam yang berikutnya, maka di situlah kita akan melihat, inilah proses perjalanan aku, inilah tujuan sebenarnya aku. Last sekali kita nak balik kepada apa? Last sekali kita nak balik kepada bumi, kepada kampung halaman asal kita, itulah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini antara faedah yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita bacakan ini, antara aplikasi yang kita boleh ambil adalah yang pertama, keindahan pada sesuatu perkara itu bersifat subjektif. Allah Ta'ala dah sebut tadi, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Ta'ala memperindahkan setiap sesuatu. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Maka bila sebut tentang indah itu sendiri, itu adalah perkara yang subjektif. Maka janganlah sesekali kita menghina ciptaan Allah, seandainya perkara tersebut tak menarik di pandangan kita. Tak menarik di pandangan kita, tapi di sisi Allah SWT ini yang terbaik. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebagai contoh, saya ambil kisah apa yang berlaku kepada salah seorang. Dia tak nama sahabat, tapi disebut sebagai tabi'in. Seorang yang teringin nak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi dia tidak berkesempatan sebabkan khidmatnya kepada ibunya. Iaitulah siapa dia? Itulah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni, dia tak dikenali makhluk yang ada di bumi. Pasal apa tak dikenali makhluk di bumi? Kerana sifat fizikal yang ada pada dia tu sendiri, dia tu bersopak. Orang yang ada penyakit sopak. Orang tengok dia pun orang tak berani nak mendekati dia. Orang tengok dia ni gila. Sebab apa gila? Sebab dia buat satu perkara yang orang tak pernah buat. Apa yang dibuat oleh Uwais Al-Qarni? Satu hari mak dia berkata, aku teringin, wahai anak aku, teringin aku nak mengerjakan haji. Maka pada waktu tu Uwais ni buat persiapan. Persiapan macam mana? Dia beli seekor anak lembu, dan setiap hari waktu pagi dia keluar pada rumah dia akan tanggung anak lembu ni naik atas bukit. Sekali turun dia. Sekali petang dia naik pula, ambil angkat pula, tanggung pula anak lembu tu, turun pula. Sehingga akan melihat perkara-perkara ini, orang-orang melihat kata apa? Gila sungguh Uwais ni. Tak ada kerja nak suruh pergi angkat anak lembu, naik turun apa semua tu. Bukan dalam masa sehari dua hari, tapi berbulan-bulan. Rupanya daripada situ apa dia? Dia nak menyediakan keperluan supaya apa? Cukup masa bila mak dia dah boleh berangkat nak melaksanakan ibadah haji, dia sendiri yang menanggung ibu dia. Dia yang membawa, mendukung ibu dia daripada mana tuan-tuan? Daripada Yaman ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bukan dekat tuan-tuan, bukan dekat 5 kilo, 10 kilo tuan-tuan, ribuan kilometer. Dengan cara macam mana? Berjalan kaki daripada Yaman ke kota Mekah Al-Mukarramah. Maka Nabi pesan kepada para sahabat, kalau jumpa orang macam ni, sifat dia begini, minta doa pada dia. Kenapa? Sebab doa dia tembus, menembusi 7 langit sampai kepada Allah SWT. Sebab tu jangan kita menghina manusia. Ada hari ni orang menghina manusia. Antara perkara orang suka hina apa? Saya suka ambil kesempatan ni. Ada setengah-setengah orang ni, dia suka pandang remeh pada orang-orang OKU. Saya tak suka sebut perkataan tersebut, tapi kita nak bagi faham. Bagi saya orang macam ni adalah orang-orang ataupun anak-anak syurga. Bila kita melihat perkara tersebut, kita memandang remeh, seolah-olah kita memandang remeh pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah Taala ciptakan perkara tersebut tu dengan teruk-teruk kejadian? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia begitu? Adakah Allah Ta'ala ciptakan dengan sia-sia? Tidak. Dia juga mempunyai afidah, dia juga ada perasaan, dia juga ada hati yang mesti kita kena jaga. Hari ni kadang-kadang orang berjalan, kita tengok orang bawa anak istimewa, tengok pandang semacam tu, awak tu jadi awak bersepa tu. Tak jadi apa, dia pun manusia, kita macam biasa.
Dia juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dia ada nilai yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kita. Dia confirm meninggal dia zam terus syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum tentu lagi nak sampai ke tahap itu. Yang kedua, antara kita boleh ambil daripada ayat yang kita bacakan ini adalah didiklah jiwa agar kita bersifat tawaduk dan takut kepada kuasa Allah yang Maha Perkasa. Didik jiwa. Kan tadi bila mana Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik makhluk, maka Allah Ta'ala ciptakan manusia itu memang ni sebaik makhluk, tapi diciptakan daripada air yang sangat hina. Maka selalulah didik hati kita dengan sifat tawaduk tersebut. Supaya apa? Supaya sifat tersebut memandu kita dengan arah yang lebih baik lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini, tadabbur kita pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan dengan sedikit tadabbur kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kita dan juga merahmati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah datang kelemahan diri saya sendiri. Disudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.